makanan biasa je lah. Biasa Ayam je. apa? Ni kami dua biji kereta, so lagi satu geng sana. Ni kami pergi makan kat Su Kitchen. Ni dengan dia Kasim. Ni Kak Long, Kak Syah ada kat dalam ni. Dan lagi satu kereta ada Mak Lang. Sebab semalam kami tak ada record video. Sebab sampai rumah je biasalah gosip apa semua sampai ke malam. So tak ada. Then ni kita start new lah. Kita start baru ni makan kat Su Kitchen. Mak Lang suggest to pergi makan. Kita pergi kat Batu Kawan. Ni on the way. Saat kita jumpa dia pun. Gila-gila. Biar ada nyek-nyek. Cak. Jadi kedai kat Su Kitchen tu tukar tempat. Oh my god. Dia bukan tempat lama kat Padang tu. Dia buka kedai baru sebenarnya. Kita makan Dalam lautan. Kalau apa nak map kena tak boleh waste sampai kena buka Google Map. Waste tak dapat. Dia akan ada macam ni signboard macam ni. Ramai kot Dia buka kedai lain dah. Bukan tempat yang lama tu dah. Kalau waste tu tak dapat. Sampai dah tu. Nasi ayam kuah banjian. Mak ingat mak jari dia gemuk. Malam kereta semalam? Yalah, Lagi kan tak bergerak kot. Han tak turun malam ha. Malam duduk terporok dalam tu kan? Dalam. Dia tak kati. Ya, dia tak Kau tahu lah. kata. Apa yang Mak rasa semua betul masuk kereta kat dalam. Lagi sakit. Yang tu tutup. Oh ni sini. Yang ni malam tu ada. Alah macam apa lah? Kalau hampa kita nak ayam kuah baju. Kau tak nak makan Tak. Oh ya ke? Aku main makan. Kacau kat ya. Oh. Ya ke? Ya. Punya. Kacau Han. Kedai kat Su je buka. Kedai dia harga tak ada. Tak ada harga kan orang nak harga berapa. Ramai juga. Waste lain ni. Waste lain Google Map lain. Lepas dia win dia dapat jalan yang lama. Kalau Google Map dapat sini. Dapat sini kita boleh ada. Jalan ulang aku tahu lah jalan kau tak tahu yang tu. Mana aku dapat? Kita ni lagi kira tau. Ha? Cok udang. Kita tanya lah dulu. Cok udang tak ya, pergi terus je. Macam ni si ayam. Ha. Mak dia beli udang. Mak nak cuk udang. Boleh ke malam? Ada set kan? Dia jual set kan? Dia ada. Bela 2 set dulu lah. Air kan banyak-banyak. Malam start makan dah sedap cok udang ni. Oh ya kan? Tak tahu aku lah ni dah improve ke apa. Mak atas sedap. Ya ke? Kami main mula-mula tu. Tak selai cok udang ni kan? Cok udang dia liat. Aku tak suka. Kuah dia sedap. Aku ada juga cok udang dia liat. Ada. Mak bila ada cudang. Kopi dah. Oh, tak udang kan? Rasa ada ke? Ada rasanya. Try dah. Tu tu Tak benar ya aku. Tu mana? Tadi kena bawa. Apa dia? Tadi kan aku dah bawa semua ni.
Nasi ya, ayam Ahmad. Air satu dia ambil sana kita beri dah yang satu ni. Air tak cukup bang dah. Jawab ai. Yang masak ada. Ada ayam cah ni. Ayam. Kaji ada. Proses. Raya tu. Makan laksa ni sup tak kan raya. Mak nak dia nak sup. Sikit-sikit mak lah. Tak lalu sangat mak. 8 tahun dah tak makan nasi. Rasa yang Amboi, bakso. Mat, bakso dengan lihu ni. Ini banyak Mat. Ni sup ah. Estro, ambil estro ni. Tak. Extra tak apa lah. Ada no on je. No on. Kau agak yang. Tu, dia tengok aku bakso. No on ni. Daripada ada pecah betul. Tak, ayam yang dapur nasi biasa. Tak nak. Tak, budak mana? Sedap. Kita makan tak sedap dia. Ni dia duduk dah. Dia main dengan ayam. Tak kata tu sedap. Kuah dia sedap. Apa dia? Macam ni. Tak. Mat, ikut yang dia cukup. Makan. Nak. Wow. Kalau masuk mula tak kunyah lagi pun. Tak kunyah lagi sedap dah. Dia tak boleh buat review. Kau menipu ni. Habis sedap lah kuah. Dia pakai sup lain lagi. Becek mampu nak dah tu. Ada siapa-siapa pengen ada taker lah tu. Kelas kan? Apa ringgit lah tu? Banyak tutup. Bukan lah. Kita kat sini nak. Kan kena buat asam lagi dia. Dengar dia. Tak? Kita nak cek rasa kat ni. Rasa-rasa je nampak. Tak. Tengah tu double bro. Dekat sikit. Malu. Kena kurang dah ni kan.
Mana lagi kau? Aku JT Bulaman. buat apa jadi belum Mana? kan? Jadi belum kan? Janganlah JT kat sini je kan. Jangan tu. Jangan kosong lah boleh ni. JT yang nak keluar boleh ni. Nanya elok kan kening lah. Udah kuning. Abang yang buat tau. Nak dia buat kat dia. Kan? Kalau kena. Kalau kita dah balik rumah macam kalau nak lah. Mana? Mana? Alah dah terbiasa dapat kan? Malam seperti Batam. Malam kan ada SP. Malam kan. Tak mahu dekat. Tak mahu dekat. Dikit oh. Eh? Saya Orang pun nak tengok. dah gitu, nampak lagi. Kalau tengok gaduh ada. Masa masuk tempik tu. Aku ni bukan kado. Kalau nak masuk ni tak boleh aku nak masuk. Kedai kuih ada apa? Kedai kuih. Kuih. Kuih macam mana? Kuih basah. Tapi tak ada apa semua tu lah. Pasok tu kan. Naunya kita ada aku. Tapi nak jenis kuih lah, macam jenis kuih ada lah. Tak ada lah. Ada yang jual kuih je. Ada yang dia bawa mama pergi ke bos. Dia boleh check apa dah. Dia bawa pergi lalu start. Pak Long. Apa dah? Yang tahu pergi Pak Long. Kalau start lah ni kalau kedok. Bye. Ingat anak dating lah. Ada kuih. Beli makan pun dalam mereka tak ada dalam lagi. Beli kipak beli kat dalam sebab kita. Ada tak? Aku nak mawa. Tak boleh. Tak kalau kedok. Try ni. Tak. Oh,
Ya. Masih dia berbuat orang hantar tak sama lah tu. Patutnya jadi pada ini pagi kita pakai dekat yang low apa nama itu yang baru macam anu beli kata ni terima. Mana? Wow. Baru pergi berapa? Dah ada kalau kita pakai awal ni. Bukan lampu ke satu. Makan di pantai. Itulah aku cakap depan ni. Aku tanya daripada semalam, kata aku nak marah. Aku duduk tepi kantor sofa. Tidak hantar video ni kalau hantar balik kita tepi. Hantar balik kita tepi. Aku main rumah duduk lagi. Betul ya. Tangan. Kaki bengkok ah. Jom. Malam stop di mana? Tanya mana? Nak pergi mana ke? Dia nawai. Dia nak nawai. Dia nak pernah banyak kali. Ada mini kok. Dia tanya nawai. Tak boleh dia apa nak balik bila? Tak di mana? Jalan makan di jalan tu. Tapi dah. So, apa dah makan? Anak-anak ke dalam tu nak kena nanti. Payah tanya tu kau ada kau kat sini. Sini tu ada kat situ. Ada kedai kuih-kuih lah tu. Kau nak makan rojak tonggit tu ni. Kalau nak pergi nanti je lah. Kita ada order. Penanti tu dia memang jual ni je kan? Orang dalam je kan? Sini mana ada kalau hari Ahad tu tutup. Dah bilik. Tak ada apa lah. Dalam macam tu lah. Hawin, kita tak boleh beli apa-apa dah. Tak beli ya? Tak penipu. Duit pun tak ada dah. Ni pesusun penuh belakang tu yang itu tak nampak. Tak nampak belakang. Tak nampak bawah boleh lagi lah. Tak boleh buat komputer dua lagi. Nak naik menora. Lagi. Dia tak ada orang dia pakai. Dulu je. Arubino. Saya makan lagi hampa. Makan lagi. Mereka nak pergi Taman Robina Park pukul 3 petang guys. Pukul 4 dah. Matahari ni. Pukul 4 dia kata. Tapi lah ni pukul 3 baru sebenarnya. Ni matahari Pukul ni. 4 dah. Pukul 4. Satu jengkal ampun lah ni. Satu jengkal. Kau nak makan chicken tender sampai. Tak kenyang-kenyang. Rasa sikit-sikit je. Rojak tonggit hampa. Tak, kita ayak dulu. Ayak. Sampai dah. Dah di pantai pula hampa. Tak duduk capik lagi lah. Jalan-jalan. Ini nama Robina Park.
Dalam Penang. Hai. Tak agak apa-apa pun. Mana bang? Kalau tak suka masam. Oh, tak makan ke? Sampai rumah dah hampa. Hampa. Akhirnya kami dah sampai rumah. Tapi rumah Mak Lam, belum rumah kami. Tapi mu nak ajak kita main ding. Malam tu. Sekarang jam 8 tu. 8 tu balik. Mana ni? 8 tu balik. Ya, rehat-rehat dulu, 8 mau kami balik. 8 tu balik sampai rumah tidur. Dah kot. Ipol aku. Wait, kau Kimi. Ya, tu lah. PLP. Ha, dia lah. Nah, Nasib dia baik, bye-bye. betul lah dia duk bye-bye. Kita kata. Dah sampai bye-bye Kita selalu time kita nak ni mesti dia ni. Kan? Bye-bye. Bye, bye. Elok. Bye semua. Bye. Terima kasih. Selamat Raya. Selamat Raya. Nanti balik, nanti sampai Roger. Okey. Hai hampa. Kami sudah nak on the way balik daripada kampung. Pada sini. So, Sekarang pukul 9.30. saat pukul 9.30 kami akan sampai dalam 10.30, 11.30, 12.30, 2.30 je Kalau tak sampai. jam lah. Tapi Harap kalau tak dekat jam Waze lah. tak jam, boleh tak jam. Harap tak jam lah. Amin. Amin. Habis dalam percutian kami selama 4 hari weh. Okay, bye-bye hampa. Jumpa lagi. Bye. Potong. Menata di belakang. Sebab masuk di belakang. Tak, Amara memang tak mahu plan dengan ini plan tu lah. Memang dia nyanyi sidang tu lah kot. Dia nak buat sedang tu. Kita bang. Dua. Ada? Malam ni. Selamat datang. Tak tahu lah. Cuma ajar. Tak nak ajar. Saya ambil Mantropi untuk lebih fokus, lebih ingat diri, dapat meyakinkan diri dan dapat mengawal emosi dan belajar untuk improve dari minggu ke minggu. Makan dulu hampa kat Semanggur. Makan hampa.
Ada kan dalam bawah ha. Ada ni ayam putih-putih ni. Banyak juga nasi ham pula. Dan nasi. Mana ya? Letak tu pakai topi kat atas. Record lah dulu mak. Yang betul tak? Kami lah ni kat Gunung Semanggui. Okay, tiba-tiba cousin The Kasim call. Mesej tanya, Mesej. ada tak kucing hitam dalam kereta hampa satu kampung cari tak jumpa. Kami pun tak ada. Macam tu je lah. Turun kat Gunung Semanggui, duk makan punya lama, duk makan satu, nak start kereta, dia keluar coy. Kucing lari keluar guys daripada tayar yang aku dah drive sejam ni. Sejam weh. Dia duduk macam mana dia duduk taman tu tak tahu. Pasti. Lepas tu Betul nampak kan baru berak, tengah takut. Yang tadi Han duk kat tayar yang lama tak berak. Kucing tu kelak weh. Patut daripada tadi aku suruh nak bagi lampu sebab dia nampak kucing kot. Aku ni Patutlah maki. tadi ada tisu tau lekat kat tayar tu. Ha. Aku rasa dia lah kot terlekatkan tisu tu. Lepas tu orang bagi lampu kot. Sebab daripada tadi banyak gila orang bagi kat aku lampu weh. Macam kenapa daripada ni aku macam duk ingat aku bawa hantu dah lah. Aku dah macam drama dah. Kucing guys. Lepas tu lah ni. Kasim ni memang bela kucing bagi serabut Kucing kami. yang tidak. Tak apa dah penuh weh. Aduh. Kami dah sejam tau perjalanan tau tak. Lepas tu lah ni kucing tu duduk kat gasah sana, nampak tu. Tu. Kucing Tak tu dia nampak lah pegang. hitam Tak dia nampak dengan pasal kereta. kucing tu hitam. Tu yang seluar Dan dia. ni kami kena tunggu pula kat sini. Tunggulah Depa Kasim mai. pula mai. The Kasim mai sini. Ambil kucing. Ambil kucing depa. Tolonglah Ampun tu nak bela kucing. Jangan Kucing bela. ni memang ekstrim. Sebelum ni Aduh. daripada kucing daripada Ipoh ikut nak kereta balik Penang. Ni nak ikut pergi Kuala Lumpur pula si hitam ni. Aduh hai. Aku ni tadi dah drive sejam weh. Aduh. Ni depa mesej kata Kak Kia nak teriak dah, maaf cakap darah tinggi. Nak darah tinggi dah. Kucing kesayangan pula yang ikut dalam Aduh. besok-besok. Asal dia tak main, dia kata apa letak lah bagi dia makan kat situ. Sayang. So kami kena tunggu depa weh sebelum kami bergerak ke Kuala Lumpur balik. Nasib baik kat Gunung Semanggui kalau aku berhenti kat Tapah. Jenuh. Hai, tak tahulah apa. Depa ni yang tidak. Kucing yang depa Kita tunggu depa sampai pula cerita dia teruskan apa. konten depa ni. Patutnya konten tu sampai situ kan. Kita dah sambung guys. Aduh. Okeylah, tunggu sekejap. Ya tunggu. On the way. Oh, dia tuan Rika. Okey. Jangan je. Okay, kita akan tunggu depa mai. Lagi 5 minutes. Katanya lah 5 minit. Kita tengah menunggu guys. Dah 1 hour kita tunggu. Tak apa. Tak sayang juga tak tahu nak kata. Orang kata pengorbanan kita ni sebagai manusia. Apa? Dia duduk mana? Lagi dia nak main nak langsung. Macam nak buka kaki dia apa? Ni orang punya tu tak reti apa. Tengok. Rekod dah ke? Yang record aku ni. Ada naik nombor. Tu nampak bawah 41. Oh, dia sini apa? Oh, okey. Kami tengah tunggu. Actually kami nak pergi tengok Minggu dekat Petronas. Tapi mereka dah sampai dah. Jadi mereka macam rindu pula kan. Tahu ya. Boleh beli satu. Mengata di belakang sebab masih di belakang. Kau belagak pandai, sengih-sengih macam sang keldai, mulut manis penyamurai, nak ikut perangai syaitan. Makcik kan. Ibu nak ikut perangai syaitan. So macam nak tutup pause sekejap Nampak kurus boleh. Aku dah tekan dengan mereka apa. Ya. Diam. Salah orang besar. Tidur dekat situ apa. Macam nak tak boleh flip kamera kan dia? Tak boleh. Tu nampak dia dekat situ. Sini. Mana tangan aku? Ni. Tangan sini. Dia dengar rasa. Bila masuk panggung balapan.
Lepas dah sampai hampa. Sampai. Ni lah. Tak ada nak kata Aku tak tahu nak kata lah dekat hampa. Tak ada nak kata. Belah kucing yang pelik-pelik. Belah kucing. Tolong jangan belah kucing. Malam okey ke? Malam okey ke? Masa apa tak boleh balik. Aku rasa dah. I is stress. Tu perjumpaan di antara Pak Tam dan mak dia. Masa ni sampai tak fokus dah tengok TTM nangis-nangis. Tu bawa. Ya Allah. Apalah belah kucing lah macam mana. Betul-betul ya. Mana cakap macam ni. Kalau saya dia ada, kita nak buat apa? Baru dia cakap Ijari Tiba-tiba keluar. Lari betul. Dia lari pergi tepi. ke sana. Betul dia masuk balik bawah kereta. Saya tu tak boleh. Ni kan cara yang pakai belakang. Kayu amat tujuh semua. Kalau ketuk dah busuk. Ketuk dia berak tadi. Aku dah muntah kat situ dah. Dia berak dekat bawah ni. Duduk dalam ni guys. Mana? Duduk dalam ni. Duduk ada mana? Ni tak turun. Ada ni bukan kunci yang lama. Apa dia ada mana? Kain ben. Alok ponsu tak turun. Aku makan nasi. Aku makan nasi. Abang Toilet. Kami turun dia punya lama kat dalam yang duduk mesin kat duduk mesin tu. Kami dia kat mat duduk tengah makan. Lepas tu orang tu tak ada, tak Lepas tu nampak. kaki dah aku dah ke mamak dah. Mamak tu memang tak ada tak nampak pun. Hijau baru ribu yang Baru duk cakap dengan hijau. Kalau kucing tu kita nak buat apa? Hijau kata bawa balik KL, lepas ambil di KL lah gurau-gurau. Hijau unduk-unduk dia keluar siu. Betul masuk balik bawah ni. Kami pun tunduk. Hijau sini. Ahmad kucing dia. Awak nampak dia punya. Dia berhenti dia tengok. Lepas tu dia lari banyak masuk bawah kereta. Kami duduk amat yang kacau duduk tunduk ni setiap kereta. Tak nampak coy. Aku kacau tu lari pergi sana. Yang item sebelah. Cara apa? Yang Cara dia apa? tak nampak abang. Ada siapa? Cari apa? Tak tahu kami cari kucing tak jumpa. Dah hijau dah jalan dia duduk main macam hamster bawah tu. Hijau tak ada. Hijau lah kat tengah kereta. Oh, dia duduk main ni. Ha, kereta dekat tengah. Kereta kat tengah tu. Kita kena berhenti. Tengok tok teman manager pun tak fokus dah mau pukul lah. Nak nangis pi basuh. Mok merah nyanyi. Ni kalau dia nak main, dia main lah. Nak buat macam mana. Aku kata tak main lah dia duduk kat Gunung Semanggut. Asyik baiklah kan tak berhenti kat Ada. Aku tak tahu dia berbelah kucing apa. Kalau kan berhenti kat tapur. Aku tak tahu dia berbelah kucing spesies apa. Different breed betul. Dia tinggal juga kot. Ada kawan ramai. Semuanya jenis hak ikut. Tadi lepas aku nak pegang dia ada belang-belang pula yang macam apa punya tu. Belang-belang kecil kan. Main kat dia. Ha, ambil lah. Ambil dah semua tu. Oi. Dia duduk gel ni. Tak maaf cakap Kia tak ada darah tinggi tak teriak. Takut berhenti kat tapur kat cik. Kami tu kalau kat tapur macam mana mak? Mak tu tak apa lepas mereka bawa pilu saya kita pendek. Kopi Amin. Tak pergi ambil juga guys. Sorry. Kalau tak bawa pun penuh nak bawa basuh. Tak, yang kami ni expert duduk dalam kereta. Tak dengar bunyi kucing. Takkan tak bunyi kalau terkena barang-barang ni kan. Betul-betul ada baru nak bincang. Kalau kucing tu ada kita ni nak buat apa? Nak buat macam nak muka macam mana? Takkan nak bawa balik KL. Tunggu di sini. Dah sebab itu bawa kereta tadi daripada Alok Bonsu tu mai ke sini. Orang duk bagi lampu tau. Kita bersepo depa cepat jalan lah. Aku tak mau laju sebab kan berat. Tak boleh nak bawa laju pun. Tapi nak nampak dia lah kot. Asal dia pun nampak dia lah kot. Lepas tadi masa kami nak turun, ada tisu kat sini tau. Tisu kat sini kacau. Tisu dekat kat kereta kita. Dia kat dalam tu. Okey ke? Hang lah. Dia takut. Dia duduk tunggu kan. Saya dia tidur kan. Dia angkat kepala tengok. Dia tengok. Aku minta saya. Aku minta saya. Kita sampai. Tak nak cakap dah. Kami buat bersamamu kucing ni pak. Tak ada nak aku rasa kau kena patah balik tu. Tak ada nak. Ya dah start. Tak rindu apa. Tak ada nak rindu. Baru tengok status kat cik. Baru reply kat hampa selamat sampai. Sorry apa-apa yang kurang. Memang kurang. Saya tak ada sekarang. Orang hilang. Pakai ni lah. Kita ada. Pakai tinggal kat luar konsul pula. Kami ambil lah. Kami ambil pula. Jalan pun tak jam. Bukan musim orang balik sekolah. Sampai tak ada pakai tudung. Hampa dua-dua orang. Duduk tak buang pakai scarf. Apa depan mak kau dah. Tapi rokok bawa. Oh itu penting. Rambut. Kita dah lah gelap. Nasib baik malam bagi dia pakai rantai. Lah rantai tu kita dah kenal. Tu kucing apa? Kan duk tengok daripada rantai. Hijau baru duk reverse slow. Lepas tu dia tengok dia lari keluar. Kita tengok. Kucing dia pun duk ketuk kat cermin. Apa pusing? Tak, mama. Itu lari masuk. Habis sekarang dia takut orang nak pukul dia. Ya lah.
Puncak. Tolonglah jangan belah kucing. Aneh-aneh hampa semua. Ya, dia pun dulu bawa kereta juga orang jumpa jatuh. Patutlah. Daripada start Daripada start gila apa. Daripada sewel sikit. duduk dalam lah. Ni kata kalau muka lain nak gerak dah. Kalau muka lain dah. Mampu pergi dah. Aku malah cari. Babi hitam ni. Aku nak lidok. Kawan penat. Kawan penat ini. Dia kata aku penat. Nanti dah mampu dia lah. Lepas tu malam tak ada yang mak aku cara yang belakang-belakang dengan Tina semua. Kata Andy nampak macam dia pergi Muhammad Sudah. Mana masa tu lah. Oh. Itu dia satu. Dia duduk kan. Dia tak lari. Tak lari. Dia kata ya tu yang aku muntah bawah dia kan dia terberak. Aku tak boleh pegang. Dah dia duduk kaca elak aku pergi dia. Oh nak lari dah. Jangan aku yang selamatkan dia. Dia berak dia sekentut. Ya. Dia kaki kentut. Ni yang Kasyah nak muntah. Nasib tak ada lari tu. Muntah dah. Kacau muntah dah tadi. Kasyah muntah dah. Dia tak berak dia jenis kentut. Ambil pegang dia. Sampai dia pun tak melawan apa tak tunggu rasa pegang dia. Tak maaf cakap. Tuan hanya pula dia. Duduk belok-elok di kampung Street sampai gunung. Tidak nama Gunung Semangga eh. Kira yang tu Ipoh. Kalau dah jumpa kau orang main semangga ni atas lantai. Aku rasa kita kena cari bakir kau. Dia kalau kita tandai macam ni. Alah, kami tak jumpa dia. Kami pun tinggal. Lah Tantan, Tamtan. Macam mana bila dia masuk pun kita tak tahu. Yang duk kejap ada tadi ni. Buat call aku. Dia kata aku rasa dia duduk kat tayar belakang tu kat apa kat. Apa dah dia kata tadi. Daripada dia jumpa. Dia jumpa aku. Buat jumpa orang macam tu juga. Dia dah tahu tempat nak duduk. Tapi bila dia keluar kot belah tayar hijau. Dia Asyik kau lah. Kalau ada hampa pun tak nampak dia keluar ke tak? Ha. Dia nanti best selur dia jenis orang dia ribut terus Ada kan. kecil biar dia ni eh. Baru tengok. Oh bagi ada kereta dah. Tak ada dah keluar. Mamat video call tu aku dah tahu dah. Aku tak ni cover dengan Mamat ni. Video call ni dulu tak angkat pula. Charge phone. Aku dah tahu dengan Mamat video call ni mesti ada dengan depa. Tengok kacau pegang mak uduk pegang. Ada. Mak ada dengan depa, mak tam-tam dengan depa, mak. Punya gelabak. Aku tak kira record tadi. Ada dia nak pada ada lah. Yang kata, aku dah kata tak ada saya balik. Pasti. Pasti dengan penjawab jangan duk balik. Di kami ni semua duk tengok TTM kan? TTM. Tiap abang buka lah kat lagu nasib baiklah hijau pun duk tengok kereta belakang. Alang kepada ras jadi. Mampu lah mak Sebab cakap tak tadi tengok si- dah merah punya ni. Tak Tadi nak semua bokeh dah. penuh sini. Tu kayak parking kat sini. Tadi penuh. Aman dia. Amak hijau duk ni, amak akan tu duk tonggek setiap kereta cahaya apa. Nampak kucing tadi. Dia tak ada pun. Dia bobat tu ada kucing tu. Kan dia. Orang tak lah kucing hak tu. Masa dia pegang rantai dengan muka tencorok dia tu. Muka tencorok tu yang sebab peringat tu lah. Ada nasib baik mak lambu hantar. Memang rantai pula warna purple. Anak tangan cina dia kucing. Jadi beri tengok. Ingat kat Pulau Bosu tu dia pun nampak dah apa. Macamnya. Dia turun dia naik balik dia pun nampak kot. Mungkin. Kau duk pergi lampu itu pasal kau jalan lah hampa. Aku tak boleh laju. Kita duk belah slow ni. Tapi dia pun tak jadi perjalanan baru bagi lampu. Tak pernah penuh nak main tu yang betul gunung sembarang. Punya tak bagi hampa balik. Dia dah cari. Punya tak bagi hampa balik tu. Kan mak kata ni kita nak babai dia sampai ke gunung Semangga. Pasal dia dalam ni. Weh, tadi tu ini lah kan? PLP. PLP dia. Ada. Aku duduk kata siapa? Macam mana duduk dia? Macam mana dia duduk? Ni, macam mana dia duduk kat sini? Aku kena ajak pakai sini. Satu je tempat. Cik, alah-alah mak lantak kami pakai L lah. Tak pakai sini ya kami hantar. Malang tu yang penting. Malang tu sebab tu lah jangan duduk balik. Alah nak kata. Malah sampai ke gunung Semangga malah hantar. Asal bila tak turun tadi kat sana. Kat Pulau Kongfu tadi. Apa tu pun nama kata lalu kosong tu kan Saya je berak je. Berarti dia pun makan lama jugalah. Tak ada. Tak ingat sebab kita ada makan nasi goreng kacau. Dia tak keluar apa. Tak ada. Kacau ada anjing mana. Tapi kita tak kenal. Oh, mungkin bagi takut anjing tu lekut. Kata kain bawa macam ni. Orang punya duk bagi lampu. Cip pun. Tapi kau turun kasi makan. Nasib baik dia keluar time. Kita nak keluar balik. Kalau hampa pergi makan je keluar dah jumpa. Ataupun memang dia dah keluar lah kot kan. Takut dia. Rehat dah tu. Betul dia nak pergi Dia balik. keluar ke dia tak. Aku tak kenal tempat ni. Dia makan Naik balik tempat lah. yang dia rasa selamat.
Kalau tak sampai KL lah. Nak jumpa kawan kucing aku Tak, tu tak like sampai. Nama dia Zainab mana tadi? Takut terselerok tu jalan. Aku dia letih. Dah nak goyang. Yang ni muka dah ketat lah. Muak merah, nanti muak merah. Dia balik. Kalau dia sayang muak, dia balik lah. Kau tengoklah ada sayang Mak Lang lagi. Drama. Kak Long lagi lah. Marah lepas tu dia tak larat nak cari. Cik Pino. Masuk pun keluar. Masuk keluar, masuknya Cik Pino. Tunduk, pergi tunduk man. Kesian kat Mak Lang. Ini darah tinggi kawan. Dia mesej aku. Kesayangan. Cik Lang kat Ita apa dia macam tak ada. Jadi Kak Cik mesej dah kata tak ada. Stres. Mama pun stres orang nak mesej tanya. Tak bunyi. Ya, apa dalam Penuh lagi orang mesej. So nak masuk dah duduk mana kau dia masuk? Dah dia masuk dah tak tempat dia duduk tarik bawah aku lah kau. Mak Lang jangan tak kaya pergi. Mana pakai sepak gue. Kita jangan duduk balik lah. Oh. Nak kali dah. Celakok naik kereta keluar. Nah, pada Gunung Semangui tekan ni nak saya dah tekan. Dia cuti Dia sekolah. dah tak jam apa. Dah jam kami. Dah pergi balik apa. Salah lagi sekali. Bye. Mak cakap. Aku penat dengan different breed. Pasal kucing juga berani salah. Masuk YouTube. Masa YouTube. Kak tidak. 8 kali salah. Kak tidak. Dia baru togek apa kena Agak kita tak jumpa dah ni. Kami tunggu Tolong sebab jangan telefon Kak Long. Siapa lagi hilang cari? hari ni kita jumpa untuk hari ni je sekarang ni. Next time kita jumpa pula. Jangan main. Jangan cari kucing. Kami ni sebab malam kata darah tinggi kesian. Kucing juga kan. Keluarga ni kan. Itulah aku kata Dia pun dah malu lah. Aku dah malu lah ni. Semanggut ni orang. belok balik. Bye. Tu orang kata jangan cakap dengan kucing. Tingkat je. Jangan duk cakap dengan kucing. Itulah aura orang tu. Aura apa yang kacang rambut macam seri. Ni. Burung mak. Oh. Dia dah start cakap. Jibun. Mak Han Cakap dengan kucing, cakap. Cakap. Yang tu pun sama juga tu. Ipoh apa tu? Bye. Kau ada corot lagi. Bye tercorot. Jangan dia ikut kita orang. Dia duk takut itu trauma. Bye. Bye. Baca cerita yang Dah tak ada je tak main pun. Bapa balik lelok. Takau. Dengan adik bongsu tu elok. Bye. Aduh.